Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah baca bab basuh najis dah. Ni kita kata semua perkara yang keluar daripada dua jalan adalah najis. Makna keluar daripada depan ataupun belakang dah. Maka dikirakan najis. Dan air-air yang keluar daripada depan saat itu dah semua najis malaikat satu, iaitu mandi. Dah kita sebut dah. Ini dia kata wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi wajibun. Dan basuh semua kencing. Air kencing dah. Tak kira air kencing ke apa ni. Nah, air kencing orang, air kencing binatang, semua air kencing. Jami'il abwal, sekalian air kencing, wal arwas, ma'arih, dan sekalian tahib. Semua tahib. Tak kira tahib ke apa. Binatang mana, manusia ke apa, nah semua tu adalah najis. Dan basuh saat itu wajibun, wajib kena basuh. Pak tak cicak ke nak tak cicak? Ada ke basuh tak cicak? Mau kita basuh tak cicak? Basuh tak ulah tak cicak? Basuh tak cicak? Ni dah cicak dah sejik basuh tak? Tak biasa basuh dah. Apa yang kata semua tahik kena basuh, wajib kena basuh. Dah. Ni tak cicak umur kita, tak ada basuh. Sapu gitu je kan. Lagu mana tu? Tapi mabuk basik dia ayat satu pondok kayu dia, pondok bala dia buat dengan kayu. Dah. Pondok dia tu apabila jatuh tak cicak, dia uai air tak cicak tu, dia ambil kaca, dia kokok bekas tak cicak tadi. Kenapa kesel tak cicak tu najis? Jadi sebenarnya kalau turut sungguh kena basuh ni, kena sapu tu baik, patut kena cuak air. Sapu air dia tak cicak tu, sapu tu baik, patut kena cuak air, sapu semula. Tu kalau turut sungguh. Tapi tak ada piawak dah, sejik mana tak ada piawak. Patut lagu mana nak kira. Sebab kalau turut sini tiap-tiap kecing, tiap-tiap tahi wajib kena basuh. Nah. Kita nak kira lagu mana. Habis kalau kamu besar dengan apa basik dah. Musik kata dia kata adakah tak kicak saat ni masuk dalam katanya umum balwa. Apa umum balwa? Benda yang banyak sampai kita tak boleh nak lari. Itu panggil umum balwa. Mau kalau Mekah kok taib apa? Taib berpati, dia banyak doa. Nak lari tak boleh dia. Sampai tahap tu tak ada apa. Tapi tak hijau mau kita ni sampai dak tahap umum balwa. Banyak tara tu dah. Tu tengok. Kalau siapa tak apa. Supaya kok ni. Tahap piudah ke? Tak tembok dia. Tak tembok tu seluk-seluk air tahu kata campur dengan apa dia. Pas payuh nak lari tu guna lagu tu. Ni detaknya gapo dia. Maka dimaafkan. Sebab umum balwa. Apa tak dicak siapa dok tahap tu. Payah juga tu nak kecek tu. Mau kita ni sejik mana pun, cara mana nak basuh tak cicak. Sapu itu ya. Sapu-sapu tahu itu. Pas bekas dia tu. Najis kita akan sebut ada dua. Najis aini, najis hukmi. Nah, najis aini hok nampak tu. Hok nampak ain duk gengai tu. Hok tu najis aini. Najis hukmi tepat najis, bekas najis. Air tak ada dah. Bau bekas kecing, kering ni.
Kita tengok sini kaki tak ni mana? Tak ada Waktu dia panggil hukmi. Kenapa? Dua-dua tu kena basuh kedua. Kenapa? Waktunya Allahu Akbar kabira. Masalah ni bahaya sikit dah. Dia kalau orang tak pandai basuh dia. Kita duk tengok orang basuh cara dia mau basuh dia mau buat kena. Dia mau ambil tisu basuh, tisu piak tu dah. Kreh sudah. Basuh dak lah tu. Tu panggil sapu, bukan basuh. Basuh ni kena mengalir air. Kena cuah air. Kena cuah air di atas najis saat ni. Barulah dia suci. Apa dah? Kali itu kelima basuh ghuslu, air kena mengalir. Kena cuah air di atas najis, tu barulah dipanggilkan basuh. Betul? Kita kena belajar agak ni buku basuh ni. Ada kala buat mudah-mudah kita ambil air semaya, kaki basah. Cak dung pak jejak bekas dia mau basuh tak cuci saat ni, bermula jadi kaki kita mutanajis, semaya kita pun tak sah. Ni kita kena jaga dia. Sebab tu dia kata basuh semua king, semua tahi wajib kena basuh. Kalau tak basuh tak boleh. Wa yakfi ghuslu dzalika marratan, dan pada basuh demikian itu satu kali. Sekali tak apa dah basuh. Tak wajib sampai 3 kali, sekali tak apa dah. Basuh wihilal sungguh cukup syarat dia, maka boleh sekali. Ada hadis tu, kanatis salatu 50 wal ghuslu minal janabati wal bauli 7 marrat. Iaitu adalah semaya 50. Semaya wajib, semaya fardu 50 waktu. Wal ghuslu minal janabati, dan juga mandi daripada junub. Wal bauli, dan basuh kencing 7 marrat, asalnya 7 kali. Falam yazal Rasulullah, dan sentiasalah Rasulullah SAW yusailullah, minta daripada Tuhan at-takhfifah, untuk peringat. Allah Ta'ala minta peringat. Hak semaya 50, hatta ju'ilatis salatu khamsan, sehingga dijadikan semaya 5. Wal ghusla minal janabati marratan wahidah wa minal bauli marratan, dan mandi junub pun pada dengan sekali, basuh najis pun pada dengan sekali. Kali itu kalau habis sungguh air dia dah habis 3 perkara, rasa, warna, bahu, kalau habis sungguh sekaligus ada dah basuh. Betul tak? Itu dah. Sebab tu semua tahi, semua najis, semua kecing kena basuh. Dia kata najis ada 2 perkara, hukmiyah dan ainiyah. Najis hukmiyah ni najis ke mana pengerita ayat ni? Tak nampak ain dah, tak nampak diri, tak nampak benda dah. Bekas najis. Maka hak ning supaya kecing apabila kering. Budak kecing kering dah, tak nampak. Hak ni pandai kita ambil air cuah sekaligus, sudah. Kita ambil air cuah di atas bekas hak ni sekaligus, sudah. Tapi najis selagi panggil najis ainiyah. Najis ainiyah duk nampak bekas dia, duk nampak. Kalau duk nampak makrif kuning duk nampak. Hak ni kita kena buai air dulu. Ingat molek dah, kita kena buai air. Najis tu kita buai tubik. Sapu, ambil sabuk kena, sapu buai tubik habis tahu tu. Kemudian bekas dia tu kita ambil air cuah. Ambil air cuah wihilal 3 perkara. Gapo? Rasa, warna dan bau. 3 perkara tersenyum tengok. Tak bau dah, tengok tak nampak warna dah. Rasa tak usah kecak lah dia. Rasa pun tak ada lah, habis dah. Tengok sekor, tengok habis dah. Maka sudah. Tu dah. Malaikat kalau payuh nak habis. Apa? Bahu payuh nak habis. Ataupun cap. So daripada 2 tu. Cap warna dia tu duk nampak yak kuning sikit lagi. Kacau gonyuh pun tak tubik dah. Bahu tak ada dah. Maka kalau kacau gonyuh tak tubik dah, bahu tak ada dah, insya-Allah tak apa dah. Kerana ia payah.
Begitu juga warna kuning tak ada dah, tapi dia bau lagi sikit-sikit. Nah, maka tak apa. Mana sah daripada ruwa tu. Tapi kalau campur ruwa tu, bau dah ada lagi, warna dah ada lagi, tak sah. Tak habis lagi. Nak gonyol lagi. Habislah. Nah, tu ingat molek. Lepas tu syarat air kena mengalir dah, kena curuh gerung gitu. Kalau sapu tak ada, celup-celup kain sapu, lepas tu tak ada. Nak air curuh. Supaya dia membasuh kain kita duk tengok. Ada kala tak ada sirai, tak sah dah. Ambil buku apa dah? Mesin basuh. Mesin basuh zaman baru ni. Mesin basuh automatik. Dia sirai tak? Model mesin basuh rumah. Dia tak sirai weh. Faham lagi kedai mau tanya. Dia sirai tak? Dia tak sirai. Kaedah sirai ni kita cubuh air lalu dah, geru turun itu panggil sirai. Kita buh leraga kita cubuh air gerung turun, itu dia panggil sirai. Kena air lalu gitu baru sah basuh. Adapun mesin basuh ni dia pergi air. Air masuk dia pergi. Pergi duk beripung tu. Duk beripung itu tu tahap dia lepas gerung. Jadi bukan air lalu, duk air beripung dia lepas. Tu mesin basuh. Mesin basuh automatik. Kalau mesin basuh tamadan ni tak apa, kita ambil apa pahai air tu cuba. Sirai sendiri hak tu. Hak ni, hak automatik ni. Dia tak ada sirai. Apabila tak ada sirai, paksa kain dia hak najis habis. Selang kain dia bekas nak kencing. Kita pergi basuh sekali, habis. Sampai baju-baju kita, baju semaya kita boleh kencing. Habis itu kita biasa tanya Syekh Buro di Suria. Orang alim fiqh ni, Dr. Muhammad Mustafa Dib Buro. Hak mesin basuh automatik. Dia kata kena segianya, moleknya orang nak basuh dengan automatik saat ni tu, kalau cerak kain ni najis, dia buang najis di luar dulu. Buang najis di luar dulu, sirai hak tu dulu. Hak najis tu. Hak tak najis tak apa, bos lalu tak apa. Hak cemar tak najis, bau busuk, tak ada najis, tak ada poboh dia tu, tak apa. Hak najis tu, dia buang najis dulu, buang air najis, sirai dulu, habis bau, habis warna dulu. Lepas tu dia ambil buah dalam tu, basuh sekali, tak apa. Kita kena jaga molek dia. Kerana mesin basuh tu siapa buat? Bukan Muhammad buat. Bukan Muhammad. Dia buat. Nu belah lek sana buat nu. Belah lek orang tak tahu hukum Islam dia buat. Kita pakar, kita mari pakar kena tengok. Tu dah. Tu pah. Hodok basuh 20 kok, 30 kok tu tahu kata buh apa. Buh belakang lah tu. Ada dia mengaji dah, kata kena sirai tak kena sirai dah. Tu ingat molek dah. Sebab kita ni kena pakai semaya. Kalau tak pakai semaya lagi, kita kena pakai semaya. Dah tak suci, semaya kita pun tak sah. Ini tempat susah dah. Tu kita kena ingat molek. Sekadar itulah kita sambung insya-Allah. Tu najis, orang panggil najis mutawassithah. Ada najis mukhaffafah. Najis ringan. Kita sambung insya-Allah pada minggu akan datang. Wallahu taala a'lam wa a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa lil mu'mini mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.